Hello everyone, welcome to Autotech Malaysia. Hari ini, kami akan membincangkan Perodua Nautica 2025, adakah ia akan kembali, atau kekal sebagai sebahagian daripada sejarah Perodua. Jangan lupa like, share dan subscribe untuk lebih banyak video otomotif dan teknologi di Malaysia. Perodua Nautica ialah SUV kompak yang diperkenalkan di Malaysia pada Mei 2008 sebagai pengganti kepada Perodua kembara. Model ini merupakan versi rebaj daripada Daihatsu Terios generasi kedua dengan jarak roda pendek dan diimport sepenuhnya dari Jepun, kecuali bahagian bampa depan dan belakang yang dipasang di Malaysia. Dilengkapi dengan enjin 1.5 liter DVVT yang menghasilkan 109 kuasa kuda pada 6.000 revolusi per minit dan torque 141 Nm pada 4.400 revolusi per menit. Nautica menggunakan transmisi otomatik 4 kelajuan dan sistem pacuan semua roda 4WD sepenuh masa, menjadikannya sesuai untuk pelbagai keadaan jalan. Dari segi dimensi, Nautica mempunyai panjang 4.115 mm, lebar 1.695 mm, dan tinggi 1.740 mm, dengan jarak kelegaan tanah sebanyak 190 mm. Ruang dalaman menawarkan kapasiti untuk 5 penumpang, dengan tempat duduk belakang boleh dilipat bagi meningkatkan kapasiti kargo. Ciri standard termasuk lampu hadapan projektor halogen, lampu kabus, cermin sisi boleh laras elektrik, dan paparan multi-informasi yang memaparkan data seperti penggunaan bahan api purata dan suhu luaran. Nautica hanya ditawarkan dalam dua warna, Medallion Grey dan Majestic Black. Namun, model ini kurang berjaya di pasaran kerana harganya yang tinggi, iaitu RM89,900, hampir sama dengan Toyota Rush yang lebih besar dan menawarkan 7 tempat duduk. Selain itu, statusnya sebagai model import sepenuhnya, CBU, menyebabkan Perodua menghadapi cabaran dalam mendapatkan permit kelulusan, AP, yang akhirnya membawa kepada penghentian model ini pada 2009, kurang dari setahun selepas pelancarannya. Sehingga Mac 2025, Perodua Nautica tidak mempunyai model baharu dan kekal dihentikan. Sebarang unit yang masih ada hanya boleh ditemui di pasaran kereta terpakai. Jika anda mencari SUV kompak Perodua, model seperti Perodua Ativa menawarkan teknologi moden, prestasi lebih baik, dan harga lebih kompetitif. Apa pendapat anda? Patutkah Perodua menghidupkan semula Nautica dengan teknologi moden? Komen di bawah. Jangan lupa tekan butang loceng supaya anda tidak terlepas sebarang video baharu dari Autotech Malaysia.